Bila syawal semakin hampir, Kulim mula percahaya. Di sebalik lampu dan kemeriahan, ada insan yang setia bekerja. Mereka memastikan segalanya teratur agar pagi raya hadir dengan tenang. Okay, jom kita teka Atuk pakai baju warna apa malam ni. Dah tengok dia nak beritahu raya bila. Kita mula dengan ibu Okay, awak malam ni baju apa, warna apa? Purple. Adam? Biru. Biru. Hana? Okay, dia teka color peach. Ayo teka color peach Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Daddy menang. Ayah, baju ni habuk lah. Cantik lah. Baju ibu lah. Tapi Ana sukalah. Tahun ni kita dapat raya sekali dengan ayah ke? Okay, bateri dah penuh. Memori pun banyak lagi space ni. So besok kita akan ambil gambar dengan Papa. Suka tak? Sukalah. Yeay. Ayah, Aha. tahun ni kita akan raya sekali ke? Kenapa Hana tanya? Sebab tahun lepas kita tak raya sekali Okay, insyaAllah. So kita akan raya sekali, okay? Sekali dengan Opa, semua ada. Hana jangan risau tau. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Umi. Buat apa tu? Oh, kita orang tengah pack baju semua. Cucu Umi buat apa tu? Hana dah tidur. Kemainlah dia video call Umi petang tadi. Umi tak boleh tidur lah, Miss. Umi tak sabarlah nak tengok cucu tu. InsyaAllah Umi, kita orang akan balik esok. Okay? Umi jangan risau. Amir dah apply cuti awal dah. Tahun lepas kan Amir tak sempat beraya dengan Umi dan Ayah. Buat kali terakhir. InsyaAllah Umi jangan risau. Amir, Umi harap Amir dapat balik tahun ni. Umi rindu Amir. Okay, kita dah balik kampung. Jumpa Opa. Dalam perkembangan terkini, hujan lebat yang melanda daerah Kulim pada petang tadi telah mengakibatkan kejadian banjir kilat di beberapa kawasan sekitar. Insiden tersebut turut menyebabkan sebuah jambatan runtuh serta kerosakan pada beberapa jalan utama yang menjadi laluan penting penduduk. Situasi ini sekaligus menjejaskan Salam, perjalanan Cik Amir. ramai Cik Amir ada dengar berita tadi? sedang dalam perjalanan pulang ke kampung Apalah, halaman awak sempena pergilah sambutan dekat Hari tugas Raya awak. yang Bukan bakal tanggungjawab awak. Beberapa laluan Nanti utama saya balik dilaporkan dulu lah mengalami dengan kesesakan anak-anak. teruk apabila kenderaan terpaksa bergerak Awak okey ke? perlahan dan sebahagiannya terpaksa Okey je, berpatah balik. tak apa. Ayah cakap kita nak raya sama-sama tahun ni.
1, 2, 3. Okey. Oh, semak oh. Cantik lah. Lama. Tak padan kau nak pencin tu. Jangan rasa muda lagi no. Okey. Okay, kita selfie lah. Okey. Ya. Baik. 1, 2, 3. Okey. Okey. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kadang-kadang pengorbanan tu sunyi. Amir tak jadi balik lah bang, on call. Pula. Tak apalah. Tak macam mana dia kena kerja. Yalah, Bila dia nak balik tu? katanya lusa. Tak apalah, kita tunggu lusa lah. Tunggu dia balik. Yalah. Assalamualaikum ya. Ayah. Amir minta maaf ayah. Amir tak sempat beraya dengan ayah. Amir tak sempat memohon keampunan, kemaafan dari ayah. Amir berjanji ayah. Amir akan jaga Umi sebaik bagaimana Umi menyayangi kita semua ayah. Ayah, Amir ucapkan selamat Hari Raya. Tuan, kita dah sampai tuan. So, memang lokasi ni ya? Ya betul tuan, dekat sini. Oh, di belakang tu. Ya, betul-betul kita punya kereta je. Okey, tak apa. So, anggota semua dah sedia? Dah sedia tuan. Okey, alhamdulillah. Jom Hafiz. Okey, baik. Okey, tim, kita dah sampai Jom. Sini. Baik. Cik Su, bukan Cik Amir cuti hari ni? Tak tahu juga, dia cuti kot. Dia tak lapor apa-apa kat kita? Tak pun. Ya, Assalamualaikum, Cik Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi Bukan cuti hari ni? Macam nak kerja. Kesian kan kat rumah. Dapat barang semua lah, tapi dah kita dapat panggilan demi jabatan. Saat takbir bergema, kita sedar pengorbanan inilah yang menyempurnakan sebuah Syawal. Ish, kenapa jam ni? Mereka tengah buat jalan lah tu. Malam raya buat jalan? Mesti ada kes ni. Mana ada orang nak buat kerja malam raya? Dah lama kain santan nak buat rendang malam ni. Kalau awak marah sekarang pun, belum tentu kita boleh jalan. Sabar bang. Cepat bang. Sabar bang. Lambat lagi ya. Saya urusan dengan Cik Amir. Baik, pergi. Cik Amir. Dah malam raya ni bang. Kita nak balik lah ni. Awal lagi bang, sabar bang. Ya, Cik. Takut lewat lah ni. Kami minta maaf lah sebab Ya. sekarang kita terpaksa tutup jalan. Kita nak kampung lah, mana jalan rosak. Sebabkan banjir kilat tadi petang kan. Jadi minta cik semua kena tunggu sekejap lah sampai kerja penyelenggaraan selesai. InsyaAllah. Agak-agak berapa lama tu? Saya tak boleh nak janji. Okey? Aduh, Saya lambat minta. ya. Dah malam raya ni bang. Saya faham. Cik Amir, sekarang pukul apa dah? Oh, sudah pukul 6 dah. Lewat Cik Amir. Boleh dah kot Betul dah. selesai dah ni. Rasanya semua dah kerja kita dah selesai. Alhamdulillah. Okey. Dah orang cakap dah ikut masa yang betul lah kita target kan. Okey. So kita dah habis pukul 6. Betul kan? Ya. Alhamdulillah hari ni kita dah selesai dah. Okey. Kita punya Okey. harapan. Ya, Cik. Okey bang. Selamat Hari Raya. Raya. Minta maaf ya. Ambil masa terlalu lama. Okey. Selamat raya. Ya. Baik, bawa elok. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Saya minta maaf lah. Ribuan maaf sebab kita terpaksa tutup jalan buat sementara waktu. Tak apa. Sehingga kerja-kerja kita semua dah selesai. Alhamdulillah. Lagi pun tak lama pun tunggu. Ya. Kalau majlis tak buat, siapa lagi yang nak buat? Baik, faham. Cik nak ke mana ni? Ni saya nak balik kampung. Kau balik kampung. Ni ada kuih raya sikit. Allahu Akbar. Buatlah makan dengan Terima tim. kasih. Okey, Baik. sama-sama.
Okey, hati-hati, Dik. Baik, saya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya lah. Kirim salam ke orang rumah semua. Okey, baik. Hati-hati. Ya Hafiz. Selamat Raya. Okey, baik. Okey, selamat Raya. Okey, bawa kita rela. Okey. Terima kasih semua. Ush, dah pukul 6 suku. Macam mana nak kat rumah Katanya nak balik kampung. Lah, awak kereta lagi kat sini. Perempuan ni tak balik kampung lah. Ayah dah balik? Pergi tengok. Ayah! Hana? Kenapa tak balik kampung lagi? Hana kan nak raya dengan ayah. Ya Allah. Selamat Hari Raya. Hari untuk kita. Jom kita balik kampung. Tahun ni, Hana nak raya dengan opah, ibu dan ayah. Jom kita balik kampung.